Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana izinnya dapat lagi kita bersua pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah. Saya doakan sahabat-sahabat semua diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lihatlah hikmah dan sentiasa bersyukur dalam keadaan sukar mana sekalipun. Amalan yang dimasukkan kita ke dalam syurga. InsyaAllah kita bisa satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawanya ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang amalan yang jika aku kerjakan maka aku akan masuk syurga." Maka baginda bersabda, "Sebarkanlah salam, ucapkanlah perkataan yang baik, sambunglah hubungan silaturahim, dan solatlah di waktu malam ketika manusia sedang nyenyak tidur, maka engkau akan masuk syurga dengan selamat." Ahmad 9996. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang amalan yang jika aku kerjakan maka aku akan masuk syurga." Maka baginda bersabda, "Sebarkanlah salam, ucapkanlah perkataan yang baik, sambungkanlah hubungan silaturahim, dan solatlah di waktu malam ketika manusia sedang nyenyak tidur, maka engkau akan masuk syurga dengan selamat." Ahmad 9996. Alhamdulillah. Kita seharusnya mencontohi sahabat-sahabat Rasulullah SAW, iaitu sentiasa bertanya kepada yang arif mengenai perkara-perkara yang tidak diketahui. Amalan yang dinyatakan oleh Nabi SAW tidak akan lahir sekali mata, melainkan perlu kepada latihan dan bersungguh dan berterusan. Marilah kita pastikan agar hati dan roh kita sentiasa berada di dalam medan latihan tersebut secara berterusan. Semoga apa kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.